Saya agak terkejut apabila membaca laporan Malaysia Kini. Saya sendiri tidak mendengar kerana saya tidak hadir, dan saya pun tidak berminat untuk nak hadir program seperti itu. Tetapi daripada laporan yang dibuat oleh Malaysia Kini, satu kenyataan yang sangat berat yang dibuat oleh Kasim Ahmad, Kasim Ahmad, yang begitu kontroversi sejak daripada dahulu dalam isu-isu yang berkaitan dengan anti hadis, iaitu beliau mempersoalkan bagaimana masyarakat Islam mendewa-dewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan buktinya ialah syahadah kedua, iaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bagi Kasim adalah pendewaan kepada Nabi Muhammad. Ini saya merujuk kepada laporan Malaysia Kini. Itu adalah pendewaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu perkara yang sangat besar, apatah lagi disentuh juga bahawa rambut wanita itu bukan aurat, dan juga menghina institusi ulama dalam negara kita ini. Bagaimana dia kata kasta padri, wujud satu kasta padri dalam Islam ini, iaitu bagaimana pendewaan kepada ulama, seolah-olah ulama ini suci, bersih, maksum dan sebagainya. Pendewaan ini yang berlaku. Jadi ini satu penghinaan bagi saya terhadap Islam secara keseluruhannya, dan juga satu pencabulan hak dan penghinaan terhadap majlis raja-raja, dan juga ke bawah duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong dan majlis raja-raja keseluruhannya yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal yang berkaitan dengan Islam. Dan sebarang fatwa yang dibuat oleh majlis fatwa dan sebagainya yang terdiri daripada ulama ini ialah majlis fatwa yang diiktiraf oleh negara kita melalui sistem raja berperlembagaan yang ada dalam negara kita ini, kerana mereka diberikan hak, pihak berkuasa agama negeri diberikan hak dan sebagainya untuk menentukan fatwa-fatwa terhadap perkara yang berkaitan dengan Islam itu sendiri. Jadi bagi saya bahawa tindakan yang dibuat oleh ulama UMNO ni, iaitu Kasim Ahmad ini, saya anggap dia ulama UMNO sebab selama ini dia adalah ahli UMNO, dia masih jadi ahli UMNO, dan UMNO mendewa-dewakan dia. Dan Tun Dr. Mahathir salah seorang yang mendewa-dewakan beliau lah, sehingga membenarkan tempat Yayasan Kepimpinan Perdana menjadi tempat penganjuran program tersebut, dan Tun Dr. Mahathir sendiri yang merasmi majlis tersebut. Dan saya agak terkejut apabila tidak ada sebarang komen dan tindakan yang dibuat oleh mana-mana pemimpin UMNO. Ini bermakna bahawa Kasim Ahmad telah didewa-dewakan oleh kepimpinan UMNO, dan pihak berkuasa agama dalam negara kita ni harus memberikan kenyataan yang tegas terhadap kenyataan yang dibuat oleh Kasim. Kerana bagi saya tadi bahawa dia menghina Islam, dia menghina raja-raja yang bertanggungjawab terhadap hal yang berkaitan dengan agama dalam negara kita. Jadi bagi saya bahawa dan Kasim sendiri telah pun pernah difatwakan berkaitan dengan ajaran anti hadis dia itu sebagai satu ajaran yang salah, dan beliau tidak pernah diambil tindakan selama ini, tidak pernah diambil tindakan oleh mana-mana pihak berkuasa agama dalam negara kita ini. Jadi oleh itu bagi saya bahawa adalah suatu yang agak malang kepada kita bahawa bila kerajaan sendiri UMNO yang membiarkan ajaran-ajaran itu terus berkembang dalam negara kita, yang boleh menimbulkan kecelaruan dalam pemikiran umat Islam. Jadi saya minta pihak JAKIM untuk tampil ke hadapan untuk membuat satu kenyataan yang tegas, dan pihak Majlis Fatwa Kebangsaan harus membuat satu penjelasan, ketegasan. Dan malah bagi saya bahawa tindakan sudah boleh diambil. Sebenarnya tindakan sudah boleh diambil apabila satu tindakan yang melanggar fatwa, itu boleh diambil. Tetapi selama ini beliau tidak pernah diambil, hanya difatwakan ajaran itu salah.
ajaran fatwa anti hadis. Beliau itu satu benda yang salah. Tetapi tidak pernah beliau diambil tindakan. Malah UMNO sendiri pun tak ambil tindakan untuk menggantung ataupun memecat beliau. Tidak pernah diambil tindakan disiplin terhadap UMNO kerana dia merupakan dianggap sebagai ulama besar UMNO. Ulama besar UMNO, tempat rujukan murabbi UMNO, satu yang sangat malang. Jadi sebab itu bagi saya bahawa dan juga dalam undang-undang sivil juga terdapat. Kalau dalam undang-undang syariah ini ialah melalui pelanggaran terhadap satu fatwa. Dalam undang sivil juga ada, apabila seorang yang boleh menimbulkan keadaan yang tidak selesa, yang boleh menimbulkan keadaan yang tidak harmoni dalam kehidupan satu masyarakat, itu khususnya masyarakat Islam ini, maka tindakan boleh diambil. Jadi saya fikir bahawa mereka harus melihat apakah tindakan-tindakan yang wajar untuk diambil oleh kerajaan, dan saya fikir bahawa mereka tidak boleh mendiamkan diri. Dan saya tidak tahulah sama ada selepas ini ada kumpulan-kumpulan seperti Perkasa ataupun NGO akan mengadakan tunjuk perasaan di hadapan Yayasan Kepimpinan Perdana untuk membantah Tun Dr. Mahathir yang membenarkan tempat itu diadakan majlis yang sangat menghina Islam, dan juga beliau yang telah pun merasmikan majlis yang menghina Islam ini. Jadi saya tak tahulah sama ada selepas ini mereka akan turun beramai-ramai untuk mengadakan tindakan yang seperti pernah mereka lakukan.